Hai puan semua, Assalamualaikum. Hari ni Kak Sheila nak share buat queen cake. Kak Sheila pernah share buat queen cake ni, tapi tak apa, Kak Sheila nak share lagi sekali. Okey, mula-mula kita masukkan butter dan masukkan gula. Lepas tu kita mix sampai dia gebu. Sampai warna dia macam pucat lah, macam aiskrim tu lah, gebu nah. Sebelum ni Kak Sheila pernah share resipi ni, resipi kek permaisuri ni ataupun queen cake. Tapi yang hak dulu tu Kak Sheila buat dalam cup yang kecil-kecil. Hari ni Kak Sheila buat dalam cup yang besar sikit. Lepas tu masukkan telur ayam. Kak masukkan 4 biji telur. Telur grade A nah. Dan 2 sudu kecil vanila, esen vanila. Nanti Kak Sheila akan tulis dia punya ingredients tu, kuantiti dia Kak Sheila akan tulis dalam the description box. Okey, bila semua dah sebati, masukkan tepung. Okey, dalam resipi ni Kak Sheila guna tepung naik sendiri. So kita tak payah letak baking powder ke soda ke nah. Sementara tu kita preheat oven. Preheat oven 150 selama 10 minit. Kemudian Kak Sheila masukkan kismis last kali. Kismis tu kita guih dulu dengan tepung lah nah, tepung gandum lah kan. Lepas tu kita kaut balik guna spatula ke ataupun guna tu senduk kayu tu. Macam tu. Lepas tu kau masukkan dalam paper cup. Kalau tak mau bubuh dalam paper cup, nak bubuh dalam acuan pun boleh juga nah. Okey, lepas tu kita bakar pada suhu 170 minit. Minit pula, 170 darjah sentigrade dan selama 20 minit. Mula-mula kau bakar 15 minit. Lepas tu kau tengok dia punya tengah tak berapa masuk. Dia ikut oven lah kan. Yang ni microwave oven. So kalau microwave oven, kita kena switch to convection. Lepas tu kau tambah lagi 5 minit. So jadi 20 minit lah. Cucuk dengan lidi tengok dah kalau bersih maksudnya dah masak. Kak Sheila suka juga buat kek ni. Kek ni sedap. Dalam resipi yang lepas kak guna tepung gandum. Dalam resipi ni kak guna tepung naik sendiri. Okey nah. So hampa semua selamat mencuba. Dan jangan lupa subscribe Dapak Kak Sheila. Bagilah Kak Sheila semangat sikit. Tengok tekstur dia. Kek ni kalau hampa tak mau letak kismis, hampa nak buat kosong saja pun boleh. Kira resipi ni adalah basic kek. Basic kek. Kalau hampa nak buat kek apa-apa, ni adalah basic dia. Yang lain-lain tu kita olah lah kalau kita nak buat. Contohnya kalau kita nak buat kek marble kan, kita olah lah. Okey? Ini saja perkongsian kali ini. Assalamualaikum.